harga RON 95 dan DC naik lagi. Okey, Assalamualaikum. Selamat menonton di channel Riz Suria TV Official. Alhamdulillah. Minggu ini, bermula hari ini, 7 April, harga petrol RON 95 dan DC naik 5 sen pada minggu ini. Okey, alhamdulillah Budi 95 kekal RM1.95 seliter. Cuma RON 95 tanpa subsidi RM4.02 seliter. RON 97 RM4.90 kekal. DC tanpa subsidi ataupun di Semenanjung RM5.17 seliter, naik 5 sen. Dan Sabah Sarawak kekal RM2.15 seliter. Okey, apa yang berlaku pada minggu ini? RON 95 dan DC masing-masing naik 5 sen ya, secara kesimpulannya. Okey, tapi tak apa, 5 sen tu banyak tapi untuk petrol RON 95 yang pakai Budi 95 yang ada subsidi tu kekal RM1.95. Tapi gunalah kuota 200 liter satu bulan tu sebaik mungkin. Jangan pergi berderak ataupun pergi berjalan bersia-sia tanpa tujuan yang penting. Tapi untuk tujuan penting boleh pergi jauh. Tapi untuk sekadar sahaja nak berjalan tu, elakkanlah. Semoga kita dapat menggunakan kuota 200 liter sebulan tu sebaik mungkin untuk tujuan yang penting dan ada matlamat. Okey, untuk minggu ni walaupun naik sedikit 5 sen, itu sesiapa yang tak ada Budi 95 tu memang kata berat sikit lah. DC pun walaupun RM5.17 sangat berat lagi. Dari segi harap kita doakan semoga krisis bekalan bahan api global dapat diselesaikan secepat mungkin dan dapat harga yang baiklah, kembali kepada harga yang sepatutnya lah sebelum ini. Okey, harap-harap dia akan turun lagi. Dia akan turun selepas ni. Tak akan naik dah untuk minggu depan. Okey, sahabat-sahabat, semoga kita menggunakan petrol dan diesel sebaik mungkin. Semoga sesiapa yang boleh komen di ruang komen. Jangan lupa subscribe, like dan komen dan share seluas-luasnya. Okey, terima kasih kerana setia. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi